anak-anak korang tu degil, tak nak potong rambut macam ni, lepas tu dah ada kelih lemur. So mesti ada masalah dengan kelih lemur kan. Tengok putih-putih dah ada dah. So just letak je kita punya Hosanna oil. Letak macam ni, sapu-sapu saja dekat tempat ada dandruff. Tak perlu letak banyak-banyak. Satu botol ni bolehlah guna sebulan. Kalau ada keguguran rambut pun still boleh guna je. Just massage saja. Lepas dah pakai tempat ada dandruff ataupun masalah kulit yang sensitif. Okey, lepas tu massage macam ni. Dah, tak perlu letak banyak-banyak. Biarkan. Kalau boleh, mandi besok pun boleh je lah. Biarkan 1 hari. Okey, tengok. Just macam ni je. Just lah, ada yang tanya macam mana nak guna kan. Inilah cara guna. Tak perlu letak banyak-banyak. So sama juga masalah kulit dekat kulit bahagian badan kan. Letak je, lepas tu biarkan. Masa mandi, jangan mandilah. Petang, pagi dengan petang macam tu. So follow kita punya profile Hosanna Beauty. Dan nak dapatkan kita punya Hosanna Oil macam ni. Ada logo Hosanna Oil. So purchase daripada tu. Thank you.